untuk kerjaan dalam oil and gas ni, sebenarnya kalau kita nak cerita pasal relevan, dia sebenarnya sentiasa relevan. Macam dekat rumah kan. Alright. Dekat rumah kita pakai LPG. LPG, okey. So sebab tu kalau kata contoh kita ada bau gas, kita kena buka pintu. Kalau pernah tengok letupan ataupun spark LPG, dia akan bermula daripada bawah. Bila pukul 3-4 pagi tu, tiba-tiba saya punya kru dengar dekat atas bangunan tu ada orang jerit tau. Ada orang jerit, "Ye, hujan." Saya, asisten saya dengan ada seorang tu, kita turun lah. Kita turun, budak tu tengah pusing parking. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys kepada mereka yang menonton video ni. Saya CEO Kapal Triple O yang korang rasa terpaling pengacara dekat dalam podcast Misa. Hari ni guys, kita nak cerita tentang menariknya apa tau. Kita bawakan korang salah satu expert industri berkenaan dengan pemasangan dan juga penyelenggaraan perpaipan, tak kira dekat atas ataupun dekat dalam dasar laut. Aku nak memperkenalkan korang sikit. Inilah dia, Encik Hanif bin Hussein. Assalamualaikum Cik Hanif, apa khabar hari ni? Waalaikumsalam. Terima kasih CEO Kapal. Hari ni saya agak teruja untuk berkongsi pengalaman-pengalaman yang saya tak pernah ceritakan dekat luar lah. Ya guys, ini adalah podcast berkenaan dengan education content. We create industry expert, mudahnya mencari kerja. Guys, pada anak-anak muda kat luar sana tu, korang jangan buang masa, korang kena dengar podcast ni. Mungkin cerita ni belum pernah korang dengar dekat mana-mana podcast lain, geng. Jom. Okeylah, baiklah pada Cik Hanif. Terima kasih sebab sudi datang kepada podcast kita pada hari ini. Kita just nak share sikit lah berkenaan dengan industri yang tengah makin lama tengah meningkat dan juga menjadi perhatian dan juga menarik minat anak-anak muda sekarang ni, iaitu dalam industri oil and gas. So Cik Hanif, boleh ceritakan sikit kepada luar tu apa yang dimaksudkan dengan oil and gas dan dalam bidang Cik Hanif sendiri? Okey, baik. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CEO Kapal. Sebelum saya mula berkongsi berkenaan dengan apa itu oil and gas, saya perkenalkan diri saya dululah. Okey, so nama saya Muhammad Nur Hanif bin Hussein. So berasal daripada Kuala Lumpur, memang anak jati Kuala Lumpur. Mantap. Dilahirkan di Hospital HKL lah, Hospital Persalinan Kuala Lumpur. Okey. Okey, membesar di Gombak dan sekarang ini alhamdulillah sudah berkeluarga dan ada seorang puteri yang sangat comel lah. Alright. So berkenaan dengan oil and gas, so saya sebenarnya dah terlibat lebih kurang dalam 8 tahun since 2017. Okey. Dan kita tahu daripada 2017 sampai 2024 ni ada satu fasa yang kita panggil PKP. okey. So bila orang cakap masa PKP, banyak industri yang terkesan. Alright. So kita tengok, kalau kata contoh banyak industri yang terkesan. So untuk oil and gas, sebenarnya kita antara industri yang paling kurang terkesan. Alright. So kita tengok sebagai contoh lah, saya bagi contoh yang sangat mudah. Kita tengok tong gas dekat rumah. Okey. So kita tengok tong gas rumah lah, household punya gas. So masa PKP saja, so sebabkan kita duduk di rumah, so sebenarnya demand tong gas dekat rumah sahaja memang banyak, meningkat sebanyak 200 ke 300%. Ya, mantap. So maksudnya bukanlah nak kata kita ni yang terpaling sustainable, okey. tapi kalau ikutkan data dan juga kalau ikutkan kajian, sebenarnya oil and gas ni adalah industri yang paling kurang kena efek daripada PKP itulah. Betul. So basically sebab kita basically kita macam initial business, so basically kita masih berjalan continuous seperti production biasa lah. Continuous production. So, in fact kita sebenarnya bekerja macam biasa. Kita tak ada waktu cuti dekat rumah, yang orang duduk dekat rumah try resipi viral lah dan sebagainya. Tapi in fact kita memang bekerja seperti biasa. Dan untuk nak kata lay off tu memang untuk oil and gas memang sangat-sangat kurang lah. Okey, saya difahamkan Cik Nur Hanif ni daripada kejuruteraan mekanikal ya? Betul. So daripada
daripada Universiti Malaysia Perlis. Universiti Malaysia Perlis menghasilkan seorang graduan yang berkecimpung dan juga boleh dikategorikan sebagai pakar dalam bidang penyelenggaraan. So kita nak bagi tahu dekat media dan dekat luar adik-adik kat sana tu, apa sebenarnya kerja penyelenggaraan dan juga pemasangan perpaipan untuk oil and gas ni. Okay, so basically apa yang kita buat adalah setiap pemasangan ataupun apabila kita berbicara pasal pipe gas ataupun pemasangan, installation, so dia sama juga macam kereta. Alright. So pipe ni digunakan setiap hari untuk transport. Tak kisahlah dia ada kita panggil liquid dekat dalam dia ataupun substance. Tak kisahlah natural gas ke ataupun LPG, ataupun gas-gas yang lain. So basically bila dia on operation, dia macam kereta lah. So bila kereta ni cukup time kita kena selenggara, cukup time kita kena servis lah. So kalau kata contoh untuk perpaipan gas, biasanya dalam 6 bulan ataupun kalau nak cantik 3 bulan sekali kita memang kena ada major service lah. So untuk clearkan, sebab dalam tu kalau kata contoh macam LPG, natural gas, dalam tu dia ada sludge ataupun minyak lah. So setiap 3 ataupun 6 bulan memang kita kena bersihkan sludge dan kontaminantan supaya pemasangan tu sentiasa berada dalam tahap optimum lah. Okey, saya nak tahu sedikit sebelum Cik Anip tadi cakap daripada mechanical engineering. So lepas habis belajar tu terus kerja menjulang ke industri ni atau kerja kedai mamak dulu ke? Isi minyak. Patah balik sebelum lagi. Saya sebenarnya waktu saya sekolah menengah, masa saya sekolah menengah, saya sekolah di Sekolah Alam Shah Putrajaya. So alhamdulillah SPM 9A. So waktu tu cikgu kita selalu cakap, kalau you nak berjaya, sama ada you jadi doktor ataupun you jadi engineer. Itu yang hari-hari kita dengar daripada cikgu yang kalau you nak berjaya, you jadi doktor. Kalau you nak berjaya, you jadi engineer. Tapi dan saya asalnya saya sebenarnya nak jadi doktor. Tapi atas bila kita belajar, lepas tu ada betul. Kita budak sekolah lelaki. Faham. Kita budak sekolah lelaki. So bila masuk asasi tu ada perempuan. So dia jadi macam culture shock lah. Agogo sikit lah. Dia agogo sikit. Itu yang terjadi. Ada result tu jatuh sikit. So bila saya tengok masih boleh lagi pergi ke engineering. Tetapi siapa kata engineering tak setanding dengan doktor, Cik Anip? Saya yang bercakap ni adalah ketua jurutera, chief engineer, yang di mana saya pun akan mencakap macam tu juga sebab saya pun dulu nak jadi doktor. Tapi saya memilih jurutera sebab dia adalah satu pekerjaan yang mencabar. Betul tak? Betul. Boleh terangkan sikit apa cabaran-cabaran yang Cik Anip lalui sepanjang daripada mula kerja tu, lepas habis belajar tu, tadi yang tak cerita tak habis tu, lepas tu boleh sambung kepada cabaran-cabaran. So lepas tu saya sambung ke engineering. Di Universiti Malaysia Perlis. So alhamdulillah habis degree, habis master. Sebenarnya lepas saya habis master, saya sebenarnya dah buka satu perniagaan mi tau. Perniagaan mi baik. So saya dah buka satu perniagaan. Dan tapi kita tahulah bila kita sebab saya punya parent ataupun mak bapak ni masih macam orang lama-lama. Maksudnya you kena kerja dekat office ataupun you kena kerja dengan company. Ayah kerja apa sebenarnya? Ayah saya askar. Mak saya suri rumah. Memang keluarga yang steady dan juga mementingkan pendidikan di dalam rumah. Betul. Betul. Teruskan tuan. So basically bila saya buka perniagaan mi tu, saya ada joint venture dengan ada company lah. So basically kita dah agak stable lah waktu tu. Tapi parents saya cakap, kalau boleh kerjalah bidang yang awak belajar kan. So waktu tu ada satu iklan buka sebagai officer penyelenggaraan. Penyelenggaraan. Maksudnya pegawai penyelenggaraan lah untuk piping gas. Baik.
Lepas tu bapa saya cakap cubalah try. Okay. Sebab ni basically apa yang you belajar kan. Okay. So saya rasa mungkin itu hikmah dia yang saya dapat sekarang ni. So basically pada awalnya saya memang tak nak, sebab basically saya dah ada income yang stable waktu tu, umur 23 24. Okay. Basically dah generate income yang agak selesa lah. Okay, alright. Dan tapi bapa saya cakap cubalah try, mana tahu ada peluang kan. So sebab saya tengok waktu tu gaji yang ditawarkan 1,800. 1,800 satu bulan ke satu hari tu? Satu bulan. Okey, saya ingat satu hari tadi. Satu bulan. Okey, satu bulan. So saya cakap macam tak relevan lah. Tak relevan lah. Untuk saya ada master. Betul, faham. So tapi saya ikut juga. Saya ikut juga. Saya cakap tak apa, mungkin ini adalah hikmah, mungkin ada something yang mungkin Allah nak tunjuk kan. So saya try. Okey. Memang dapat. Masa tu tahun berapa tu? Tahun tu 2016. 2016 guys. 2016. So basically try dengan gaji 1,800. Ini engkau orang dapat kerja 1,000 2,000, engkau orang cakap 3 bulan minta bagi gaji berhenti pula. Okey, teruskan, kita sambung. So bila saya masuk, basically apa yang bila kita masuk kita basically macam kita tak pernah ada pengalaman. So saya ambil waktu tu untuk bagi masa dekat saya untuk belajar lah. Dan saya juga bersyukur sebab saya ada jumpa banyak mentor-mentor, banyak saya punya bosses yang saya masih ingat ayat dia adalah, salah satu mentor saya pernah cakap, Hanif, when you enter this industry, we will treat you like a baby. Alright, understood. So maksudnya baby ni dia boleh minum susu je, dia tak boleh makan, dia tak boleh makan benda-benda keras, tak boleh. So basically sebab tu bila kita treat you like a baby ni, maksudnya kita tak tahu you punya capability. Okay. So dan sebab kita tak tahu you punya capability lah, bayi apa yang dia boleh buat. Okay. Dan sebabkan you bayi lah, kita tak boleh nak bayar you tinggi. Okay. So saya ambil benda tu sebagai batu loncatan lah. Alright. So dia cakap dekat saya, you stay in this industry for 2 to 3 years, and you will see where your career will go. So saya, dan Alhamdulillah, kiranya itu kata keramat dia lah. Itu saya kau duduk dengan aku diam-diam. Nanti 2-3 tahun kau tahu siapa diri kau. Itu yang disampaikan oleh Sifu dia. Teruskan. So Alhamdulillah, lepas 2 ke 3 tahun kita nampak peningkatan. So lepas tu dan saya sebenarnya banyak berterima kasih kat dia, sebab dia yang bawa saya mendaki tangga. Selalunya macam tu Cik Hanif, kita akan sentiasa menghargai sifu-sifu yang antara terawal kita jumpa dalam industri tau, dalam kehidupan kita. Teruskan. So Alhamdulillah sekarang ni dah 8 tahun. Dah almost 8 tahun. So basically saya masih lagi kekal dalam industri ni. So lepas tu saya nampak hikmah lah, basically daripada 1,800, so dia naik dan Alhamdulillah sekarang ni sudah stable lah. Alhamdulillah. Daripada 8 tahun bekerja dan berkecimpung dalam industri penyelenggaraan bidang perpaipan ni, bukan satu perkara yang mudah. Sebab dia ada keringat peluh dan juga korang akan rasa give up in this one moment. Okey, 8 tahun bukan satu perkara yang mudah untuk seseorang bertahan dekat dalam industri oil and gas. Terus terang saya cakap, ia bukan satu pekerjaan yang mudah tau. Pada adik-adik kat luar sana dan juga makcik-makcik, pakcik-pakcik boleh dengar ni. Dan saya nak tanya dengan Cik Adib, apa menyebabkan batu loncatan yang Cik Anip nak stay dekat dalam industri perpaipan dan penyelenggaraan ni? Sebab tak ada rasa, elok aku jadi tenaga pengajar, elok aku tolong mak ayah, macam tu. Dia macam ni sebenarnya. Bila kita ada dalam industri ni, kita memang hari-hari kita akan, boleh kata kita akan belajar benda-benda baru lah. So bila untuk 2 ke 3 tahun pertama, memang saya rasa memang sangat susah. Mantap. So memang sangat susah lah. Sebab waktu tu memang saya sebenarnya, waktu saya mula-mula bekerja dulu, Sifu saya siap ajar saya macam mana nak buat checklist lagi. Punyalah tak pandai nak buat kerja waktu tu. Even checklist pun tu standard tu. Checklist pun Sifu saya terpaksa ajar. Sebab apa? Sebab masa awal-awal kerja dulu dia kata, oh ni dah siap dah. Belum.
ni dah buat ke? Belum. Memang satu perkara yang bukan mudah untuk kita. Ada benda yang senang, nak senang, tak ada susah untuk kau susah, geng. Tak apa, kita akan kembali lagi untuk blok yang kedua bersama dengan Cik Anip kita. Podcast Cik Chan Malaysia akan kembali selepas ni. We Create Industry Expert, mudahnya kerja. Kita jumpa nanti. Daripada saya mula-mula memang ragu, tapi bila tunggu tempoh dalam sebulan lebih tu, mereka akan hantar kita tengok, oh betul benda ni belum masuk sampai sekarang sekadar masuk. Jadi benda tu jangan ragu-ragu lah, misal dia boleh percaya. Bagi saya benda tu taklah, sebab saya tentu tak mengambil masa terlalu lama lah untuk masuk kerja. Atas diorang punya proses lah. Kalau diorang punya proses laju, lajulah korang masuk kerja. Okey, untuk saya peluang kerja tu ada. Cuma kalau katakan dia lambat sebab kad tu saja. Satu lagi, kadang-kadang tengok tempat dia lah. Ada tempat majikan nak segera, cepatlah. Kalau katakan majikan yang contohnya macam saya tinggal kat Melaka, saya boleh jamin kat semua orang. Tapi saya rasa bila kawan kata okey, pergi kat Pengerang, ambil pengalaman sana. So kat sini saya dapat cepat sikit daripada kalau nak tunggu, ambil masa lama juga lah. Guys, We Create Industry Expert, mudahnya kerja. Kembali bersama podcast Misal, geng. Tadi kan kita ada tanya dengan Abang Hanip kita ni, apa yang membuat dia nak terus kekal? Adakah sebab gaji? Ataupun sebab isteri? Ataupun orang lain? Jom kita tanya dia dan kita habiskan apa yang dia nak sampaikan. Sebenarnya apa yang membuatkan Cik Anip nak kekal dekat dalam bidang ni? Okay, so basically apa yang membuatkan kita motivate, of course salah satunya adalah gaji lah. Wow. Tapi sebenarnya bila you masuk dalam industri oil and gas ni, dia punya cabaran tu dia setiap hari tak sama. Faham? So kalau kata contoh, mungkin kalau ada setengah kerja yang kita masuk pukul 9, balik pukul 5, balik pergi pukul 9. So basically dalam oil and gas ni dia punya cabaran tu kadang-kadang macam ni, kadang-kadang dia so basically selama 8 tahun saya berada dalam industri pun sebenarnya masih banyak lagi cabaran-cabaran yang baru yang saya jumpa lah. So basically sebab bila kita dah dan cara kita tackle tu basically sebab kita dah biasa dengan banyak kaedah penyelesaian ni. So basically cara penyelesaian tu pun dia pelbagai dan kita suka innovation tu lah. Jadi soalan saya, dia menjawab dengan jawapan gaji. Itu yang terang lagi bersuluh dekat sini kita nampak. Dan saya akur, geng, bila kita first dapat gaji yang pertama tu, kita akan rasa sedikit culture shock dan kita akan rasa lebih bersemangat kepada anak-anak muda. Kalau nak tahu gaji berapa, nanti korang tunggu bersama kita orang. Nanti kita nak tanya lagi dengan Cik Anip kita ni lah, selaku 8 tahun bekerja dalam bidang pemasangan dan juga penyelenggaraan ni, kan, dalam perpaipan oil and gas ni. Apa tanggapan Cik Anip tentang industri ni dan juga kerja ni? Adakah ia relevan? Adakah ia mencabar? Dan adakah dia sesuai untuk saya memanggil anak-anak bangsa kita? Okay. So untuk kerjaan dalam oil and gas ni, sebenarnya kalau kita nak cerita pasal relevan, dia sebenarnya sentiasa relevan. So dia masih dan akan sentiasa relevan. Okay. Sebab basically dalam oil and gas ni, dia kalau kita tengok telaga-telaga minyak masih lagi, dan kita sebenarnya tak ada memang ada kajian yang bagi tahu yang banyak mungkin, lagi telaga-telaga yang belum dibuka sebenarnya. So basically macam ada orang kata mungkin lagi 50 tahun, lagi 70 tahun, tapi sebenarnya tak ada exact figure yang sebenarnya bila kita punya sumber petroleum ni akan habis. So basically kalau kata contoh hari ni kita masuk, kita katakanlah lagi 10 tahun pun. So basically kalau hari ni 10 tahun pun dah sebenarnya dah tempoh yang agak lama. Tapi saya nak petik sikit daripada Cik Anip, kan. Kalau kalian tahu, negara Nauru dulu pernah ada sumber iaitu fosfat.
fosfat ni. Jadi diorang jual sehingga habis. Tahun 70 sampai 79, negara yang paling kaya di dunia adalah negara Pulau Nauru. Kalau kalian nak tahu. Tetapi saya nak bagi tahu dan saya nak tekankan dan pada statement Cik Hanif ni, sumber ekonomi Malaysia adalah tulang belakang kita adalah oil and gas, dan dia belum tentu lagi habis 50 tahun, 70 tahun, dan tak ada lagi exact figure yang seperti yang Cik Hanif cakap. Okey Cik Hanif, saya nak tanya satu benda lah. Ramai orang cakap teknikal bekerja dekat dalam industri ni susah, senang. Macam mana adapt dengan benda tu? Adakah faktor fizikal ataupun kita ni kena rajin ke untuk kita cepat belajar, catch up? Dan macam mana pula dengan kenaikan pangkat-pangkat ni dekat dalam industri pemasangan ni? Okay, alright. So sebab apa saya tanya ni? Sebab mungkin orang nak tahu, ini gaji 1,800, lepas tu mungkin naik 3,000, lepas tu mesti mati kat 5-8,000, lepas tu tak naik lagi. Diorang nak tahu, adakah naik gaji ni selaras dengan naik pangkat? Okay. Alright. So macam saya bagi tahu, saya bermula dengan gaji 1,800. Dan dia sebenarnya bila kita masuk dalam bidang teknikal ni dia ada macam-macam. Okey. Dia kalau kata contoh dalam segi installation, so installation dia tak habis dekat situ. Okey. So dia ada after sales dan dia ada technical sales. Okay. So lepas tu servicing. So basically dekat mana kita nak basically earn lebih banyak tu sebenarnya bergantung dekat kita. So dalam satu-satu projek tu berapa ramai orang selalunya? Untuk kru memang ramai lah. Ramai. 100 orang? Untuk installation bergantung kepada installation. Oh, okey, faham. Kalau kata contoh kita nak, kalau kata dari segi bangunan, basically paling kurang dalam 20 ke 30 orang tu untuk bangunan. So tapi kalau kata contoh dekat laut, kru yang kalau kita tengok kita lay pipe dekat bawah tu, sebenarnya kru dia tak ramai pun. Sebab dia sekarang ni dia dah ada dia perlukan welder dan beberapa kru untuk jaga dia punya macam mana pipe tu turun lah. Sebab kalau ikutkan untuk dekat laut, pipe tak perlu cat. Okey, faham. Sebab bila dia dekat bawah, cahaya matahari dah tak kena, so basically dekat situ dah tak ada. Dia ada pengaratan berlaku. Betul lah. So basically dia sebenarnya lay pipe dekat laut lebih kurang, maksudnya kru lebih kurang lah daripada kalau kita nak buat installation atas darat ni. Sebab basically bila kita buat installation atas darat ni bila dah pasang nak kena insulate, nak kena, so dia banyak lagi kerja, banyak lagi dia punya proses lah. Jadi dekat sini jelas satu benda yang kita nampak kat sini, kenapa orang selalu tanya kan, kenapa kapal tak berkarat sebab tak kena cahaya matahari kan. Jadi tu dah Cik Hanif sendiri cerita. Dan kenapa piping dekat dalam dasar laut ni boleh tahan 30 tahun sehingga 50 tahun baru servis. Sebab baru-baru ni saya dekat Turkmenistan. Jadi kita orang buat pipe lay service, masa inspection tu memang tengok piping tu cantik lagi. Betul. Kurang-kurang teritip je. Teritip saja. Jadi piping masih cantik. So Cik Hanif, ada satu soalan. Jikalau orang selalu dengar kapal LNG. Okey. LNG maksud dia liquefied natural gas. Betul. Ataupun life not guarantee. Saya nak tanya korang tahu tak pasal LPG? Kalau LPG ni berapa pula? Korang kena tanya Cik Hanif kan. Kita tanya pada industri expert. Teruskan Cik Hanif. So basically LPG ni dia adalah liquefied juga. Okey, So liquefied petroleum gas lah. So basically, jadi apa beza LNG dengan LPG? Boleh terangkan? So dia punya basically dia adalah keluarga yang sama hidrokarbon. Cuma dia punya kandungan hidrokarbon tu berbeza lah. Macam LNG ataupun kita panggil natural gas ni, dia content of methane. So tapi untuk LPG ni dia combination of propane and butane lah. So property dia agak beza. Sebab kalau kata contoh methane ni dia ringan. Methane. So maksudnya bila dia jadi gas, dia akan terus naik ke atas lah. Tapi untuk propane dengan butane ni dia berat. Propane and butane. So propane butane ni dia berat. So maksudnya bila dia jadi gas tu akan berkumpul dekat bawah. So kalau kata contoh dekat bangunan kan, kalau bangunan tu menggunakan natural gas detector dia kita akan letak dekat atas. So basically kalau bocor bunyi, maksudnya dia akan meruap ke atas. Dia akan meruap ke atas lah. Tapi untuk protein bupin ataupun LPG ni dia akan dekat bawah. So gas detector kita akan letak dekat bawah lah. Faham. Sebab tu saya tambah sikit je. Sebab tu kalau kata contoh
macam dekat rumah kan. Alright. Dekat rumah kita pakai LPG. LPG, okey. So sebab tu kalau kata contoh kita ada bau gas, kita kena buka pintu. So biar gas tu keluar. Okey. So kalau kata Tapi dia meroap dekat atas juga kan? tak, dia akan berkumpul dekat bawah. Okey. So kalau kata kalau pernah tengok letupan ataupun spark LPG, dia akan bermula daripada bawah. Okey. Nanti guys, korang nak tahu pasal percikan dan juga letupan, kembali bersama saya, We Create Industry Expert. Jumpa geng, mudahnya mencari kerja. Assalamualaikum. Banyak beza. Banyak yang saya dapat lah. Yang perbezaan saya sebelum ni, saya helper. Dalam dunia oil and gas ni, saya helper sebelum ni. Sebelum saya join Misa dan Ranaku ni. Tapi Alhamdulillah, selepas saya tamatkan saya dengan Misa dan Ranaku ni, saya sekarang fitter. Juga sekarang ni, saya masih dalam fitter, tapi task force dan pemegang portfolio sebagai foreman. Kat situ saya dah banyak naikkan taraf kerja saya lah. Okay, sekarang purata, kalau ikutkan purata basic saya 6,200. Kalau purata kasar saya range sebulan 8,000 hingga 9,000. Paling tinggi saya dapat 10,200 sebulan termasuk OT. Saya dulu sebenarnya sebelum join Misa ni, saya tak terbayang yang saya akan boleh jadi fitter. Dan saya tak mimpi pun. Saya tak terfikir pun benda ni boleh jadi rate gaji saya ni sampai taraf sekarang. Sebelum ni saya cuma fikir, saya helper. CM saya kurang. Jadi saya pun ingat, okey, rate saya cuma sekadar fitter. Fitter sebelum ni rate saya cuma RM10. 1 jam RM10. Jadi average dapat 1 bulan lebih kurang yang cuma 2,000. Jadi saya tak terfikir benda tu boleh naik sampai sekarang. Sampailah saya beranikan diri untuk join Misa. Alhamdulillah benda tu betul-betul mengubah pendapatan hidup saya lah. Alhamdulillah lah. Guys, kembali dengan saya, CEO Kapal, pengacara yang terpaling sekali untuk korang untuk berkenaan dengan industri maritim oil and gas ni. Kita nak cerita sikit tadi pasal percikan. Tadi Cik Anik tak habis cerita kan. Kita nak tanya dia, percikan apa yang Cik Anik masukkan tadi tu? Adakah ia berkenaan dengan kebakaran dekat sebuah rumah atau bangunan, ataupun dekat kapal, ataupun dekat FSO? Okay, so basically percikan ni dia ada banyak source lah. Okay. So basically kalau kata macam lighter, bila kita percik naked light lah, naked light. Ataupun kalau kata contoh dekat rumah, mungkin Swiss. Ya, betul. Swiss tu pun boleh, still ada naked light. So percikan-percikan macam tu lah, bila dia react dengan LPG ataupun contoh ada kebocoran, so dia akan menyebabkan letupan. Mantap. Jadi apa yang kita nampak kat sini dalam podcast ni, bukan saja kita memaparkan sembang cerita tentang carrier, tetapi kita ada selitkan juga tips-tips dan juga langkah-langkah keselamatan engkau orang dekat rumah, dan ini berkaitan dengan kehidupan kita sebagai manusia di zaman ini. Okay guys, kita nak tanya jugalah dengan Cik Anik kita ni, selaku 8 tahun dia bersama dengan industri ni. Kita nak tanya juga macam contohnya lah, apakah cabaran-cabaran yang Cik Anik hadapi sepanjang berkarier sebagai pemasang yang profesional di dalam industri dalam Malaysia ataupun di luar negara? Okey, so antara cabaran yang kita antara yang paling common adalah cuaca lah. Rule dia macam mana? Adakah kita kena ikut prosedur, rule and regulation, kena pakai itu ini? Dia bergantung dengan apa kerja yang kita buat. Dan juga dekat mana kita buat kerja tu lah. So basically contoh kita buat kerja dekat plant, kita kena follow all the regulation lah. So kalau apa dari segi lesen yang dia nak, ataupun perlu fire wash ataupun dan sebagainya lah. Okay. Tapi kalau kata contoh untuk kerja-kerja yang simple macam mengecat ataupun ringan punya maintenance, kita tak strict sangat lah. So pengalaman Cik Anik pernah tak dekat bangunan-bangunan? Sebab mungkin juga mereka yang belajar ni ada dapat kerja dekat bangunan-bangunan tingkat tempat-tempat tertinggi. So macam mana dengan tu? So yang tu basically dia untuk LPG. Alright. Dia kalau kata untuk bangunan, basically kita akan masuk bila structure tu dah siap. Okay. So untuk masa fasa drawing, kita just bagi tahu dan kita minta arkitek untuk reservekan tempat tu. So bila structure dah siap, baru kita akan buatlah by floor.
dan kita akan kita akan coring floor dan kita akan beritahu okey dekat sini kita nak naik sebab piping ni kalau boleh untuk bangunan komersial dia tak cantik ada kat luar. Faham. Macam dekat shopping complex semua kan. Dia macam kadang-kadang kalau kata tempat yang tak kisah okey, tapi untuk tempat-tempat yang dia nak ada estetik, sebab dekat luar tak nak tiba-tiba ada naik warna kuning pula. Faham. So basically untuk dekat bangunan-bangunan yang mementingkan estetik tu, so kita akan minta dia reserve lah, sebab kalau kata bangunan tu tak siap, kita memang tak boleh nak naik. So dia akan mengganggu structure. So kalau kata contohlah kita nak buat bangunan, suruh pipe gas jalan dulu. So memang kita tak akan jalan sebab dia akan ada banyak adjustment dan sebagainya. So kita akan follow adjustment daripada arkitek. Itu untuk bangunan. Betul. Kalau dekat tengah-tengah pelantar minyak ni, adakah cuaca memainkan peranan yang penting? Sangat penting sebenarnya. Sebab saya ada tengok bila masa saya dekat offshore, dekat Bash, memang saya nampak kalau bad weather je diorang tak kerja. Betul. Memang duduk bersidai. Memang 400 orang bersidai hari tu petang. Bila dah petang sikit semua hilang. Semua tengok semua dah naik platform. Sebab macam sewa kapal sendiri mungkin ada pengalaman yang naik kapal, so basically ombak. Itu main peranan. Kita tak boleh nak welding dan sebagainya. Faham. So benda-benda tu on clear weather memang kita akan jalan kerja laju lah. Untuk mengelakkan, sebab kan kita ada timeline yang sangat ketat. Kita nak tanya juga dengan Cik Anip, adakah pekerjaan ni berbaloi dan juga adakah ia satu investment yang bagus untuk anak-anak muda menceburkan diri dalam bidang perpaipan ni? Okay, so kalau kata berbaloi, dia macam investment lah. So dia high risk high return kan? High risk high return. Dengar tu kan, high risk high return. So basically kalau kata contoh sebenarnya dalam bidang oil and gas kita panggil high risk high return lah. Kalau kata contoh macam gas kan, apa-apa berlaku letupan. So letupan ni dia bukannya melibatkan letupan biasa. So basically dia akan melibatkan orang siapa yang bekerja dekat situ. Tapi macam mana pula dengan permintaan tenaga kerja daripada bidang ni? Adakah permintaan dia tinggi ataupun demand dia bagus? Apa yang saya boleh katakan dalam kita masih lagi kekurangan orang sebenarnya. Wow. Kita masih lagi memang basically, tapi kita untuk anak-anak muda yang nak ceburi bidang ni, basically kita tak boleh ambil sesiapa je. So dia kena ada orang-orang yang ada kelayakan. Education lah. So basically kalau kata contoh Firewatch, paling mudah Firewatch ni sebenarnya dia orang standby yang kalau kata contoh ada kebakaran, kalau kata contoh dalam plan kita buat kerja ikut prosedur apa semua tu, basically Firewatch ni tak penting pun. Tapi kena ada. Betul. Dia requirement. So kena ada orang Firewatch. So Firewatch ni pula dia bukannya kita boleh ambil bro tolong jadi Firewatch, tak boleh. Dia kena ada sijil. Walaupun dia nak jaga api je, geng. Betul. Dia kena ada sijil yang mengatakan dia adalah certified Firewatch, baru boleh. Engkau orang bulan puasa main mengecun semua, tak ada orang jaga, tapi dekat offshore nak jaga api kena ada orang duduk tengok. Betul. Dan gaji kau diorang dibayar dalam keadaan per hours. Itu yang pasti. So itu salah satu cabaran lah kita nak tahu, dan juga demand terhadap penyelenggaraan dan juga pemasangan perpaipan, tak kisah di offshore ataupun di onshore. Itu tak apalah. Itu terima kasih banyak pada jawapan daripada Cik Nur Hanif. Podcast Chit Chat akan bersama kalian sebentar lagi. We Create Industry Expert, mudahnya mencari kerja. Assalamualaikum. Guys, korang tahu tak macam mana kau nak senang dapat kerja dalam industri perkapalan ni? Tak tahu? Jom aku cerita, geng. Aku ada satu rahsia. Sijil dan lesen. Itulah benda paling penting yang korang kena ada untuk masuk dalam industri perkapalan ni. Dan kalau korang nak tahu, saya pun dulu menghadapi masalah yang sama bila korang tak ada kelayakan walaupun sekadar SPM saja, tetapi korang memerlukan sijil-sijil ni. Bila saya dah tahu pasal sijil-sijil ni kan, korang ada beberapa sijil yang wajib. Contoh seperti BOSET, Safety Medical dan juga Advanced Firefighting. Bila dah ada, maka peluang untuk saya bekerja kat atas kapal terus terbuka. Sijil-sijil ni sebenarnya ibarat kunci kepada semua industri perkapalan tau.
Jadi bila korang tak ada sijil ni, maka peluang untuk korang bekerja dalam industri perkapalan pun memang tertutup, geng. CEO Kapal malah nak cakap lebih lah. Kalau korang nak senang bekerja kat atas kapal kan, korang join MISA. Program dekat sana tu boleh menyediakan dan memudahkan korang untuk bekerja dekat atas kapal. Assalamualaikum. Guys, kita kembali bersama terpaling podcast MISA Malaysia, geng. Yang di mana ini adalah We Create Industry Expert. Mudahnya kerja. Kita nak cerita tentang industri penyelenggaraan dan pemasangan perpaipan, tak kisah dekat offshore ataupun onshore, guys. Tadi, geng, kita dah dengar macam mana dia bekerja, kenapa dia bekerja. Dia kata gaji dia besar, dan juga yang paling penting dia kata cabaran-cabaran, dan kenapa Cik Anip ni walaupun muka dia tak handsome tetapi dia masih lagi steady bersama dengan industri ni. Ada sebab-sebab yang tertentu yang kenapa hari ni Cik Anip bersama kita. Sebenarnya tak lain tak bukan, dia nak share satu benda kepada bangsa kita dan juga orang Malaysia yang nak bagi tahu di mana kita kekurangan sebenarnya tenaga. Betul Cik Anip? Betul. Jadi Cik Anip, saya sangat seronok lah dengar cerita daripada Cik Anip, dan ini adalah satu benda yang baru untuk saya sebab saya sebelum ni banyak berkecimpung dengan join sebagai marine crew saja. Jadi saya ni chief engineer marine crew. Kita orang tak banyak involve dengan ni, tetapi kita ada ikutlah dia orang punya meeting semua. Tapi sekarang saya lebih memahami tentang penyelenggaraan piping ni semua. So Cik Anip, saya ada dapat satu kawan pada masa tu, pada masa muda ni, dan saya menjadi kawan yang rapat pada seorang welder, underwater welder, dan dia menceritakan kisah seram dekat dalam underwater welder. Guys, ini kisah benar daripada CEO kapal, di mana dia kata masa dia welding tu dekat dalam air, dekat piping, masa nak buat maintenance, dia nampak satu lembaga tengah timbul, besar gila, gelap. Sebab dekat dalam tu memang gelap. Dekat dalam tu memang gelap, dan dia dalam kegelapan tu, dia orang welding, dia boleh nampak ada benda tengah duduk intai dia. Dan bila dia tengok benda tu besar gila, dia orang tak dapat nak buat apa. Dia orang hanya cakap dalam hati, jangan kacau kita orang habis kerja, kita orang balik, kita orang nak naik, tolonglah kita datang cari rezeki untuk anak dan isteri. Dia cakap macam tu dalam hati dia. Dan makhluk tu hanya duduk tengok dia saja, bertenggek dekat situ, dan sampai dia habis kerja dan dia naik atas, barulah. Tapi dia tak cerita. Lepas saya jumpa dia dekat platform lain, baru dia cerita pengalaman dia. Ada tak cerita-cerita macam tu, Cik Anip? Saya ada dua kisah. Yang pernah kami sendiri alami. Okey. So saya dengan tim saya lah. So waktu tu kita kerja malam. Alright. Dekat satu kilang ni, dia sebenarnya kilang tu dah nak tutup. So basically dia nak kosongkan dia punya tangki gas lah. Okay. So basically sebab dalam tangki gas tu dia ada liquid. So, ini kilang apa ni? Kilang printing kalau tak salah. So basically dia gunakan gas tu untuk masak dia punya ink lah. Baik. Okay. So basically kilang tu dah berpindah. Dia nak migrate, and then dia ada satu tangki LPG yang kita nak kena kosongkan. So basically kita tak boleh sebab atas advice DOE lah. So kita kena buat kerja tu malam. So bila malam, saya dengan tim saya tunggulah. So basically tangki tu adalah lebih kurang dalam 2%. So 2% liquid ni kalau kita nak flaring, habis lebih kurang dalam 12 jam jugalah. Okay. So basically kita buat kerja ni malam. So bila pukul 3-4 pagi tu, tiba-tiba saya punya kru dengar dekat atas bangunan tu ada orang jerit tau. Ada orang jerit, "Ye, hujan." Okey. Tapi dia suara budak. Oh. So basically kita orang pun macam terkejut lah sebab bunyi dia sangat kuat. So dan hujan. Hujan. Okey. Tapi memang waktu tu memang dah ada rintik-rintik lah. Okay. So basically kita orang set up kita punya kemah apa semua tu, tapi kita orang curious lah kan. So kita orang cari sebenarnya tak jumpa. Tapi besok tu budak yang first dengar hujan tu dia demam. Okay. Dia demam. So basically dan bila kita bawa dia pergi perubatan Islam juga. So basically dia kata memang tempat tu ada gangguan. Memang ada entity yang memang tunggu dekat situ lah. So basically sebab mungkin sebelum ni waktu malam kilang tu tak ada orang. So basically waktu kita buat kerja tu
tiba-tiba ramai. So mungkin entiti tu seronok lah kot kan. Dia nak mengacau lah. Okey, okey. Dan satu lagi kita orang pernah buat installation untuk bangunan. Alright. Bangunan ada satu saya punya kru tak jumpa jalan. So basically dia sebab bangunan tu 7 tingkat. So kita orang buat kerja dekat tingkat 6. Alright. Dan tingkat 1 dengan tingkat 2 adalah dia macam waktu tu dia gezek untuk parking lah. Alright. So basically waktu kita buat kerja tu ada barang habis. So nak perlu ambil dekat apa dekat parking tu lah. Tingkat 2. Parking tu dekat tingkat 2. So basically kita tunggu dia lama, sangat-sangat lama. Alright. So dan saya dengan saya punya assistant kita turun lah. Tak pakai handphone ke? Telefon tanya? Tak dapat. Alright. Tak dapat. Okey. Tak ada line tempat tu? Bukan tak ada line. Memang tak line ada tapi tak dapat. Okey. So saya, assistant saya dengan ada seorang tu kita turun lah. Kita turun, budak tu tengah pusing parking. Saya punya kru tu tengah pusing parking. Jalan kaki dengan kereta? Tak, jalan kaki. Subhanallah. Tengah pusing parking. So basically sebab dia kata dia tak jumpa jalan. Sudah. Dia kata dia tak jumpa jalan. So basically kita orang panggil lah. Maksudnya kita orang sampai kat parking tu, kita panggil dia. Lepas tu dia macam, masa kita orang panggil tu dia macam terkejut yang kita orang tiba-tiba ada kat situ. So dia kata dia dah try naik. Maksudnya dia dah dalam penceritaan dia tu dia dah naik tapi dia tak jumpa jalan. Faham. So dia ditutupkanlah mata dia. So sebab kalau ilmu hutan, kalau korang sesat dekat hutan, ada satu komando ajar saya, korang buka baju seluar bagi bogel. Jadi daripada ditutup mata kita kan, dia akan tutup mata dia. Lepas tu kita nampak balik jalan. Kata orang, tapi saya tak tahu. Mungkin betul, mungkin tak. Tapi pernah dicuba oleh kawan saya yang pernah sesat dekat hutan Balakaban dekat Sabah. Dia bogelkan diri dan dia jumpa jalan keluar. Dan mungkin betul-betul. Itulah saya nak cerita kan. Jadi itu antara-antaranya lah. Memang agak seram guys bila kita pergi. Ini bukan lagi sembang seram atas kapal ataupun platform, tetapi sembang dekat bangunan guys. Ini satu benda yang baru geng, di mana korang boleh ditutupkan mata sampai korang tak jumpa jalan keluar. Dan satu lagi, hujan. Tapi kita tak jumpa budak tu. Esoknya yang mendengar hujan tu demam guys. Jadi cerita dia lebih kurang lah dengan saya yang yang makhluk tu tengah duduk jaga fire wash dia tu kan. Jadi terima kasih banyak Cik Hanif sebab banyak share. Tetapi saya ada satu soalan Cik Hanif daripada peribadi saya kan. Saya nak tanya, sekarang ni Turki ataupun Ghana, mereka ada banyak buat platform-platform daripada tengah laut, disebabkan kan ada naked light yang kita tak digunakan ataupun flame yang kita tak guna, kita terbakarkan dia kan. Tapi mereka pipekan diorang sampai ke saluran rumah-rumah diorang. Adakah satu hari nanti Malaysia akan buat macam tu, memberi subsidi percuma kepada rakyat-rakyat Malaysia menggunakan gas-gas yang tak terpakai ni? Hopefully satu hari nanti dia boleh lah kan. Kita akan sebab benda tu sebenarnya sebab Turki dengan Ghana dah buat lah. Basically macam kita tengok dekat pelantar-pelantar dekat kertil dan sebagainya. Sebab satu tong RM29 sekarang. Betul. So basically kalau kata hopefully sebab benda ni dia proses lah, dia kena naik prosedur parlimen, kena jumpa dengan menteri dan juga macam-macam proses dan juga yang penting kos dia. Kos dia. Tapi itulah, kalau setiap kali saya pergi platform, saya cakap terus-terang, saya tengok flare yang terbakar tu, saya selalu terfikir, kenapalah tak ada ke hamba Allah yang nak mencipta platform tu, dia punya gas yang terbakar ni, yang sia-sia ni, kita salurkan kepada rumah-rumah orang susah dan juga semua rakyat Malaysia yang terdekat. Itu satu benda. Jadi siapa yang inventor tu boleh create benda tu, satu yang benda yang logik, yang saya rasa boleh dibincangkan nanti dan majukan lagi Malaysia ku ini. Okeylah, terima kasih banyak Cik Hanif kerana sudi pada ini. Sangat pengalaman yang sangat berharga dan bernilai untuk semua yang sedang mendengar podcast ni pada hari ini. Okey Cik Hanif, sebelum kita nak mengakhiri rancangan, boleh tak kita bagi sedikit pesanan dan juga inspirasi kepada anak-anak muda tu? Apa sal korang kena join industri ni? Okey. So untuk anak-anak muda yang basically berminat untuk join ataupun untuk sertai bidang oil and gas ni, sebenarnya ada banyak platform yang korang boleh
yang korang boleh ceburi. Salah satunya MISA lah. Okay. So sebab apa? Sebab bila untuk masuk dalam industri oil and gas ni, dia bukan macam saya beritahu tadi, bukan kita tak boleh ambil orang yang tak apa-apa, yang faham. hari ini nak kerja, besok kita terus panggil, tak. Dia ada banyak proses sebenarnya, dan bila kita cakap pasal proses ni, melayakkan untuk kita untuk masuk dalam industri ni, dia perlu ada kompetensi. So basically kena adakan kompetensi sijil kompetensi tu, baru you layak untuk masuk. Pendek kata, kita kena ada kelayakan. Bukan kita boleh kutip orang, macam selalu si orang kapal cakap, boleh kutip orang dekat Chowkit ataupun supermarket. Kita kena pastikan ambil dia orang, training dia orang, kompetensikan dia orang, dan bagi dia orang CJ kelayakan, dan mereka akan bekerja dengan dedikasi dan teratur. Barulah gaji kau RM1,000. Ini gaji nak RM1,000, kerja hawau, memang mengarut. Jadi terima kasih banyak lagi sekali kepada Cik Nur Hanif bin Hussein kerana sudi bersama kita pada petang ini. Kepada mereka yang tak subscribe, korang boleh subscribe, sebab bagi kita punya channel ni grow untuk lebih jauh lagi, sebab we create industry expert untuk majukan anak bangsa kita. Mudahnya kerja. Kita jumpa lagi, geng, di lain episod. Komen jangan tak komen, follow jangan tak follow. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.